Mimi nak susu ke? Nah. Oma, Hana, kucing tak boleh minum susu lembu. Nanti sakit perut. Ha? Kucing minum susu ini. Kucing minum susu. 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 Kucing makan ikan. 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 Melompat dan bermain. Aktif dan riang. Bila kita sayang kucing, Dapat pahala. Kami suka kucing. Kucing sangat comel, manja dan ceria. Kami jaga kucing, sama-sama gembira. Mimi, jom mandi. Mimi takut air. Air. Oh. Air. Mimi suka lari. Lari. Tunggu. Lari. Mimi melompat dan bermain, aktif dan riang. Bila kita sayang kucing, Dapat pahala. Kami suka kucing. Kucing sangat comel, manja dan ceria. Kami jaga kucing, sama-sama gembira. Kami suka kucing. Kucing sangat comel, manja dan ceria. Kami jaga kucing, sama-sama gembira. Sama-sama gembira. Alhamdulillah. Kejalan, kejalan. Kejar dia. Mimi. Jom mandi. Alah, nak main lagi. Mimi kena mandilah. Kalau tak, nanti Mimi sakit. Ha? Kenapa? Bayangkan kalau Mimi kotor. Ha? Banyak kutu. Mimi boleh jatuh sakit. Tak nak Mimi sakit. Hana sayang Mimi. Kalau sayang, kenalah mandikan Mimi. Hana nak mandikan Mimi. Tapi sebelum mandi, sikatkan Sikatkan bulu-bulu Mimi. bulu-bulu Mimi. Biar rapi, buang bulu gugur sebelum mandi. Kejap ya, kejap lagi Mama datang. Mimi, jom mandi. Omar, Hana, Mimi mandi air. Suap, suap. Oh. Mimi suka mandi. 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 Kita lap bulu Mimi, lap sampai kering. Ha? Wah. Mimi dah bersih. Nah, Mimi, makanlah. Tambah lagi, tambah lagi. Mimi, makanlah. Hana.
Mimi. Mimi. Ha, tu Mimi. You. Busuknya. Memanglah. Oh. Masa untuk bersihkan bekas liter Mimi. Ha? Kalau bekas liter kotor, Mimi tak nak yak-yak. Nanti Mimi sakit. Tak nak Mimi sakit. Hana sayang Mimi. Ha, kalau sayang, jom kita bersihkan. Bersihkan kotoran, tambahkan semula pasir yang dah kurang. Kita kena selalu bersihkan bekas liter Mimi. Itu tandanya kita Sayang Mimi. 3, 2, 1. Ha! Eh? Ha! Jaga Mimi sama-sama. Mimi sihat gembira. Allah sayang kita. Mimi? Jaga Mimi sama-sama. Mimi sihat gembira. Allah sayang kita. Sayang Mimi. Mana ni? Hana? Hana cari apa? Kanta pembesar Hana hilang. Lah, Hana letak kat mana? Tadi ada kat sini. Nantilah Mimi. Jangan risau. Detektif Omar dan Hana kan boleh cari apa saja. Oh, bila kita sabar dan tenang, insya-Allah akan jumpa. Yeay, dah jumpa. Tapi, siapa yang letak kat sini? Misi mencari suspek. Ish, janganlah Mimi. Detektif Omar, tengok ni. Bahan bukti. Mimi, anda adalah suspek utama kami. Ish, rosak buku Hana. Dahlah. Tak nak main dengan Mimi. Ish, Mimi, janganlah kacau. Omar, Hana, jom masuk. Okey, Mama. Mana Mimi? Hana, Mimi main sorok-sorok kot. Oh. Jangan risau. Detektif Omar dan Hana boleh cari apa saja. Mana Mimi? Mimi pergi mana? Kita cari Sama-sama. Cari sini. Omar cari sana. Ha, tu dia. Mana Mimi tak jumpa?
Kali terakhir kita nampak Mimi. Kat luar tadi. Mimi mesti ada kat luar. Cari lagi, Jangan putus asa. InsyaAllah akan jumpa. mana Mimi ni? Macam mana kalau Mimi hilang? Mimi hilang? Macam mana ni? Omar, Hana, kenapa ni? Mama. Mimi hilang. Ha? Kami dah cari banyak tempat. Tapi tak jumpa. Tak tahu Mimi pergi mana. Kejap. Bertenanglah anak-anak mama. Kita cari Mimi sama-sama. Ya Allah, lapangkan hati kami. Mudahkan urusan kami. Bola Mimi. Rebin. Mimi pergi mana? Baliklah. Kami rindu Mimi. Oma tak sengaja marah Mimi. Hana pun. Detektif Omar dan Hana kan boleh cari apa saja. Kami tak akan putus asa. Jom, kita cari Mimi. Mimi. Oh, bila kita sabar dan tenang, insya-Allah akan jumpa. Mimi, kami minta maaf. Kami janji akan main dengan Mimi selalu. Alhamdulillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha Abang Omar? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Abang La Omar, ilaha jom illallah. main. Shh. Jangan kacau. Abang Omar nak zikir ni. Kenapa? Tadi Sadaqallahul azim. Mama, Omar nak dapat pahala banyak. Tapi Omar tak pandai baca Al-Quran macam Mama. Omar boleh zikir. Sebab zikir pun ibadah. Lagi banyak Omar zikir, lagi Allah sayang. Mari ingat Allah. Bila buat kerja baca bismillah. Salat zikir baca Al-Quran lillahi ta'ala. Wah, Hana nak zikir jugalah. La ilaha illallah. 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 Yeay! Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Abang Omar, jomlah main. Allahu akbar. Lepas ni kita mainlah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Mana Omar? Zikir. Allahu akbar. Omar, jom makan. Mama dah siap masak ni. Okey, Mama. Sedapnya bau. Allahu akbar. Wah, Allahu akbar, rajinnya Allahu Omar akbar, beribadah. Allahu akbar. Yelah, Omar nak dapat banyak pahala.
Oma tahu tak? Makan pun ibadah. Ya ke? Tapi bukan ke ibadah tu solat, zikir, puasa, baca Al-Quran, kan? Itu ibadah khusus. Aktiviti harian pun boleh jadi ibadah. Asalkan kita niat kerana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mama masak cucu udang ni kerana Allah Ta'ala. Wah, betul ke? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Saya makan kerana Allah Ta'ala. Banyaknya Oma ambil. Sebab Oma nak dapat banyak pahala. Nak makan banyak boleh. Tapi kena berhenti sebelum kenyang. Nah. Mari ingat Allah. Bila buat kerja baca bismillah. Masak, makan, minum dan cuci lillahi ta'ala. Semua kerja jadi ibadah. Mula dengan bismillah. Bila niatkan kerja demi Allah, semua ibadah. Mama, buat kerja rumah pun ibadah ke? Iya, bila niat kerana Allah, kerja rumah pun jadi ibadah. Oma nak tolong Mama? Nak, jom Hana. Okey. Lepas ni kita main ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tolong Mama kerana Allah Ta'ala. Semua kerja jadi ibadah. Mula dengan bismillah. Bila niatkan kerja demi Allah, semua ibadah. Alamak! Kenapa Abang Oma? Hana, kita tak buat kerja sekolah lagi lah. Kerja sekolah pun ibadah tau. Iya. Hana, jom buat kerja sekolah. Bila nak main? Banyaknya kerja sekolah Oma. Tapi cikgu bagi ni je. Oma nak buat banyak kerja sekolah. Lagi banyak ibadah, lagi Allah sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buat kerja sekolah kerana Allah Ta'ala. Mimi. Hana, siapkan kerja sekolah. Ibadah ni. Alah, asyik buat kerja je. Hana nak main. Main bukan ibadah. Tak dapat pahala nanti. Main kan sihatkan badan. Benda yang baik. InsyaAllah, main pun ibadah. Abang Oma, jom main. Abang Oma? Bismillahirrahmanirrahim. Saya main kerana Allah Ta'ala. Hana, jom main. Ye, 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 ye. Main. Bismillahirrahmanirrahim. Saya main kerana Allah Ta'ala. Oma, Hana, boleh tolong siramkan pokok? Terima kasih. Hana nak main dengan Mimi. Kita mainlah dengan Mimi sambil siram pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Saya siram pokok kerana Allah Ta'ala. Hana, tengok Mimi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya main kerana Allah Ta'ala.
Situ. Tangkap dia, Hana. Ya. Dia tak dapat lari dah. Wah. Dapat pun. Oma, Hana. Kenapa bazir air ni? Nak main dengan Mimi. Mainkan ibadah. Main boleh. Tapi jangan sampai susahkan orang. Rosakkan barang. Mimi kan takut air. Kesian Mimi. Apa yang kita niat harus baik. Apa yang kita buat harus baik. Niat kerana Allah jadi ibadah. Kerja kerana Allah dapat pahala, insya-Allah. Semua kerja jadi ibadah. Mula dengan bismillah. Bila niatkan kerja demi Allah, semua ibadah. Sayang Mimi. Assalamualaikum. Papa dah balik. Papa. Papa penat ke beribadah tadi? Beribadah? Tak. Papa baru balik kerja. Mama kata kerja pun ibadah. Yang penting niat kerana Allah. Haalah, Papa beribadah tadi. Hebatnya Papa. Lama betul beribadah. Alhamdulillah. Allah bagi Papa tenaga supaya kuat bekerja untuk keluarga tercinta.